seorang mangsa di sebuah salah satu universiti IPTA telah kehilangan RM3,000 gara-gara beliau diperdaya ditipu oleh skamer yang menyamar sebagai pegawai PT-PTN. Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Guys, sekarang ini tengah viral penipuan yang melibatkan mangsa yang merupakan pelajar universiti. Ramai pelajar universiti telah menerima mesej dan panggilan daripada skamer yang menyamar sebagai PT-PTN yang katanya PT-PTN nak memberikan semula wang kepada mangsa, nak membayar balik semula wang kepada mangsa. Saya difahamkan seorang mangsa di sebuah salah satu universiti IPTA telah kehilangan RM3,000 gara-gara beliau diperdaya ditipu oleh skamer yang menyamar sebagai pegawai PT-PTN. So kepada anda semua, bagaimana anda nak tahu skamer yang hubungi anda ini adakah skamer ataupun pegawai PT-PTN yang betul? Untuk makluman anda, dalam kes ini, skamer ini yang menyamar sebagai pegawai PT-PTN ini telah mengarahkan mangsa ini untuk tekan link ataupun login pada satu link ataupun pautan yang terdapat nama PT-PTN di situ. Saya nak bagi tahu anda, ini merupakan satu link yang datangnya daripada skamer. Seperti mana yang saya telah ajar sebelum ini. Jika anda menerima panggilan telefon daripada agensi kerajaan ataupun organisasi, pastikan link atau pautan yang anda nak tekan itu adalah link rasmi daripada organisasi itu. Dalam kes ni, skamer menyamar PT-PTN. Anda pastikan anda kenal pasti dan tahu apa link yang betul, link yang benar, link rasmi daripada PT-PTN. Kalau kita tengok dalam kes yang saya tunjukkan kepada anda ini, link yang digunakan oleh skamer sah-sah menunjukkan ini bukan link daripada PT-PTN. Macam mana anda nak tahu? Kalau tengok dekat bahagian belakang ni, ada banyak sangat huruf dan perkataan yang berterabur. Saya selalu sebut perkataan berterabur. Kalau dia merupakan link yang betul, biasanya kat belakang. Kalau government ni, biasanya belakang mesti ada GOV. Ataupun kalau dia syarikat-syarikat swasta yang besar, dia takkan ada huruf-huruf yang panjang macam ni, yang berterabur macam ni. Apatah lagi, dalam conversation antara skamer dengan mangsa ni, dia minta anda tekan satu link yang dihantar di dalam mesej itu yang ada huruf APK kat belakang tu. Saya dah ajar anda, saya dah bagi tahu anda banyak kali, apa-apa sahaja link yang ada huruf APK kat belakang tu, jangan tekan. Ataupun apa-apa link yang anda nampak ada huruf APK, jangan tekan. Sebagai student universiti, amatlah tidak sukar untuk anda faham apa yang saya sampaikan dan apa yang saya ajar. Sudah semestinya anda semua bijak pandai dan anda tahu. Rahmat dah cakap, link APK jangan tekan, link berterabur yang bukan daripada laman rasmi jangan tekan. Itu sebab saya kata ilmu keselamatan digital ni penting. Pastikan anda bijak digital untuk anda menjalani kehidupan yang harmoni, sukses di masa akan datang. Kepada semua pelajar-pelajar universiti dan juga lecturer, pastikan anda belajar tentang keselamatan digital ini dahulu. Ini yang penting. Kau belajar tinggi-tinggi, kerja bagus-bagus, duit dapat banyak, satu hari je kena scam, habis duit tu. Rugi. Sayang, kena belajar pandai-pandai. So apa kata kita fokus tentang keselamatan digital terlebih dahulu. Agensi kerajaan, syarikat swasta yang ingin saya hadir ke lokasi anda untuk kongsikan rahsia, tips, formula, nasihat, bengkel, ceramah, seminar, khusus latihan dan sebagainya. Bagaimana untuk menjadi pelajar yang bijak digital, lecturer yang bijak digital, belajar tentang keselamatan digital, elak menjadi mangsa scam. Saya akan hadir ke lokasi anda. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.